Hello, assalamualaikum guys. So another menu dekat Anian Celup Tepung. So hari ni kita dah buat menu Sotong soto egg. sotong sate egg. So jom kita tengok cara pembuatan dia. Let's go. Okey, hari ni kita akan masak sotong soto egg. Ni semua bahan-bahan dia. Sotong, telur. Okey, pertama sekali kita akan panaskan butter, tunggu dia cair tu. Okey, kita akan masukkan telur masing 1 biji. Kita kacau-kacau dulu sampai garing sikit telur. Selanjutnya kita akan masuk gula 2 sudu, daun kari sikit, ajinomoto 2 sudu, chicken stock sikit. Okey, dan kita masukkan susu cair 1 sendok. Sekali kita akan masuk sotong. Tunggu dia pekat sikit. Okey, sekarang kuah kita dah pekat. Kita tunggu untuk dihidang. Okey, siap. Selamat mencuba.